Abdikan diri kita kepada Allah SWT. Bukan kita ni terhambakan diri kita kepada dunia, terhambakan diri kita kepada orang lain tak. Itu orang panggil kita ni nampak di segi zahir saja, nampak kita kerja dengan orang kita ni itu segi zahir je. Tetapi sebenarnya hakikat sebenar-benarnya kita ni mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Lalu bagaimana caranya? Lalu kita tukar hidup di atas dunia ni untuk kita jadikan agama hidup kita semua adalah agama. Pergi kerja niat lillahi ta'ala. Aku pergi kerja kerana Allah SWT untuk mencari nafkah yang wajib, yang halal, untuk bertanggung akan keluarga aku. Pergi itu dalam keadaan kerahmatan, duduk dalam keadaan keampunan, duduk dalam keadaan di dalam kesejahteraan. Sebab itulah kita ni nak tukar tu lah sebenarnya. Banyak orang tak faham, bukan tinggal dunia dah. Dan nak jadikan dunia tu ke arah agama, masuk ke atas agama, makan dari agama, hidup dari akhirat, semua bawa ke akhirat. Sebab tu ada 24 jam kita ni kalau kita jadikan agama, subhanallah, penuh keberkatan, penuh lah kita ni dalam keadaan duduk dalam keadaan bergantung pahala, sentiasa dalam keadaan pahala. Pahala itu namanya mendapatkan kerahmatan daripada Allah SWT. Allah dalam keadaan wafat itu kita di dalam pemeliharaan Allah. Nampak? Nak tukar, jadi kita perlu ubah. Ngaji pak, nak tidur dia macam mana, adab tidur macam mana, nak masuk tanda macam mana, doa masuk tanda macam mana, adab masuk tanda macam mana, nak makan macam mana, doa makan macam mana, adab nak makan macam mana. Semuanya ada kan. Bila masuk rumah Allah SWT nanti dia ada agama, dia jadi agama semua. Tak ada kata dunia yang kita hidup ni dalam keadaan kita tidak buang masa rugi. Apa kita dah faham, dah mengaji, tak ada rugi yang kita. Benda ni lah yang kita mengaji supaya jaga, jangan lalai, jangan leka. Bila kita duduk dalam keadaan kita pergantungan kita silatun bainal abdi wa rabbih, hubungan di antara kita dengan Tuhan kita, atau sentiasa masuk tanda ada doa, tidur ada doa, kita di dalam kawalan. Malaikat bersama-sama kita duduk dalam keadaan kawalan. Malaikat mendoakan keampunan, kerahmatan. Barulah kita tengok hidup dalam keadaan tenang. Mai orang kadang-kadang ada dalam keadaan kemewahan, kekayaan, tapi tak tenang. Takut kena bunuh, takut kena curi, takut kena ni. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita bergantung dengan kita kepada Allah SWT, tak ada kita nak bimbang. Malaikat ada jaga 24 jam hari-hari. Mana ada masuk rumah dengan doa, nak masuk rumah dulu, nak naik kereta, baca doa, naik kereta lagi, nak pergi, nak makan lagi, baca doa, makan lagi. Sentiasa 24 jam malaikat bersama-sama dia. Tu orang bodyguard 24 jam. Sentiasa kita. Sebab itulah besar ganjarannya kalau kita ni bergantung dengan kita, duduk dalam keadaan agama, harian-harian kita di dalam agama. Tak ada kita ni ada dunia merugikan. Tak rugi bagi mereka yang mengaji, yang faham agama, tak ada rugi. Benda ni lah nak bagi orang faham agama tu lah untuk bawa pergi dunia akhirat. Sebab kita hidup atas dunia ni nampak ni untuk sementara, kita ni nak kembali di hadapan Allah SWT. Kepada Allah datangnya kita, kepada Allah dan juga kita akan kembali. Dialah orang sombong, orang apa, kita pulang pada dia. Kita dia tetap, aku ni rasa aku ni hamba untuk mengabdikan diri aku kepada Allah SWT. Lalu kita bawa diri kita untuk mendekatkan diri, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Inilah benda yang nak bagi faham pada mereka-mereka yang duduk dalam keadaan lalai, leka, kadang-kadang sedar pada awal, peringkat awal, kadang sedar pada peringkat pertengahan, kadang-kadang sedar pada peringkat hujung. Ada juga hujung. Tapi tak apa, yang penting ada kesedaran. Yang kita bimbang duduk dalam keadaan tak ada sedar. Habis macam tu, ayat kita habis macam tu. Habis dalam keadaan kita ni tak sedar. Aku dalam kubur dah. Dah sedar kita ni dah. Aku dah di alam akhirat. Siapa nak bantu aku ni? Maaflah kita terfikir benda-benda ni. Saham-saham kita tak buat lagi, saham akhirat kita tak buat lagi.
macam mana ni. Lepas tu lah kita kena sentiasa kena bersedia untuk kita ni bawa ke negeri akhirat. Lepas tu lah dikatakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada lagi kehidupan di dunia ini semua kehidupan yang menipu daya. Tidak ada lagi kehidupan sebenar di atas dunia ini. Wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Melainkan harta benda yang menipu daya kita sebenarnya. Harta benda yang kita pakai itu sebenarnya dia penipu dan memutar-mutar kita. Lepas tu lah kita kena hati-hati, berjaga-jaga. Jadi kita nasihat kepada kita supaya kita ni makin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi sebab tu lah bila kita buat kerana Allah, maka berpagi-pagi diampunkan dosanya. Dan barang siapa siap pergi kerja, pagi diampunkan dosa. Inilah benda yang kita tahu untuk anggaran keampunan Allah SWT. Dan berkata Nabi SAW, bersabda Nabi SAW kata, khairukum li ahli, khairukum li ahli, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu buat baik bagi isi rumahnya. Nampak? Sebaik-baik kamu kata Rasulullah, buat baik kepada keluarga dia, buat baik kepada keluarga, isi rumah dia, tanya anak dia, buat baik dengan anak dia, buat baik dengan isteri dia, inilah benda dia. Doa Nabi kepada mereka-mereka yang buat dalam keadaan cari nafkah yang halal untuk menanggung keluarga dia. Nampak? Sebab tu lah kita kena seimbang, cari rezeki yang halal walaupun sikit, tetapi diberkatkan yang halal. Dan tiada dia seorang memuliakan akan isteri dia seorang, melainkan murah. Dan tiada seorang menghina perempuannya iaitu isteri dia seorang, melainkan bakhil. Nampak? Tiada dia seorang, kata Rasulullah, tiada dia seorang memuliakan isteri dia seorang tu, melainkan dimurahkan. Murah. Dan duduk dalam keadaan dia ni tergolong daripada orang yang murah. Kalau dia rajin, itulah buat baik kepada keluarga tu, pertama nak raya dia buat baik untuk keluarga. Jadi kalau kita tergolong daripada golongan orang yang buat, kita ni memang tak apa, memang kita membazir tak dibolehkan. Tetapi bila ada waktu-waktu yang diharuskan dalam Islam, kita lebihkan belanja sikit. Waktu-waktu lain kita tak boleh nak membazir yang diberi berlebih. Membazir itu saudara syaitan namanya. Jadi tapi ada waktu yang diharuskan dalam Islam boleh. Hari kebesaran agama, raya haji, raya puasa, kita boleh belanja lebih sikit. Macam hari Jumaat boleh. Jadi kita tukar hari lain. Lepas tu Islam dia cuti hari Jumaat. Kalau setengah-setengah tu dia cuti hari Jumaat. Kalau nampak hari Jumaat ni hari kebesaran, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Jadi di situ boleh buat hari kebesaran. Hari kebesaran, hari berganda. Macam hari ni, hari Jumaat, hari berganda pahala. Tak sama hari lain-lain. Hari ni kalau selawat kepada Nabi SAW, langsung dibawa oleh malaikat terus bawa, ya Rasulullah, ni apa ni, selawat pada hari ni, hari Jumaat. Itulah kita hari Jumaat ni, dia banyakkan selawat pada Nabi SAW. Amal selawat. Hari Jumaat ni hari yang ajaib. Banyak benda kelebihan tentang Fadilah hari Jumaat. Dan kata hari Umul Ain, kata hari Jumaat ni hari raya, hari raya mingguan. Memang kita pakai bagi lain sikit. Hari Jumaat tu pakai lain sikit. Pergi semain Jumaat macam rasa raya. Kena rasa pergi semain Jumaat tu macam raya. Ni kadang-kadang pergi semain Jumaat tu rasa macam hari biasa juga. Rugi lagi tu. Sebab kita tak ada tahu hari kebesaran dalam agama kita. Dalam seminggu tu hari Jumaat. Jadi hari seminggu tu hari Jumaat. Hari Jumaat ni benda yang hari yang paling besar. Digandakan dalam pahala berganda. Dan apa saja amalan-amalan yang kita buat digandakan lagi. Masya Allah, tambah-tambah bulan Ramadan ni ganda lagi. Pergi pulang Mekah pula, hari Jumaat lagi Mekah lagi, ganda lagi. Sebab tu lah setengah orang yang tahu kelebihan, dia cari tentang kelebihan ni. Lepas tu hari Jumaat, buat seperti kita buat belanja lebih sikit.
raya buat lebih sikit kan. Hari Yaumul Aidain dan hari raya puasa buat lebih sikit. Ini kadang-kadang masa lebih kalau oleh bazir ni. Hari raya diharuskan, dibolehkan. Dan tiada seorang menghina perempuan dia seorang itu melainkan bakhil. Kalau dia duduk dalam keadaan, maksudnya memuliakan isterinya, maksudnya dalam keadaan dia ni duduk dalam keadaan dia beri kebaikan tentang keluarga, maksudnya hina, bukan hina apa tu ada. Maksudnya duduk dalam keadaan dia tak buat baik lah, duduk dalam keadaan tak buat kebaikan dan keluarga dia dengan isteri dia, melainkan dia bakhil, tergolong akan dicatatkan orang ini tergolong daripada golongan orang yang bakhil. Tak ada rasa nak meraihkan isteri dia, tak ada rasa kan. Kalau orang itu menghina kan, tidak termasuk dalam golongan orang yang meraihkan isteri dia, orang itu tergolong daripada golongan orang yang bakhil. Dan telah bersabda Nabi SAW, bermula pertama dikira-kira ia Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW lagi, dan bermula pertama dikira-kira, bermula-mula dikira-kira ia Allah Taala atas laki-laki semayangnya laki-laki. Bermula kali soal di hadapan Allah SWT tentang amalan kita tentang semayang. Apa? Yang makna awal-awal kan ibadat akan disoalkan di hadapan Allah SWT tentang semayang kita. Jika lepas semayang, maka lepaslah segala amalan-amalan yang lain. Kalau amalan kita semayang kita tak lepas, mana? Kan? Mana betul semayang kita tak baca, kita ingatkan biasa. Apa semayang kan? Bab suci kita suci pakaian, suci ni banyak orang sekali. Kadang-kadang suci pakaian pun dah menyebabkan tak sah semayang. Kerana masuk baju tak clean, campurkan najis-najis habis kosak. Bab suci pun kena belajar. Tiba bab semayang, bab bacaan kena belajar bab bacaan. Tiba-tiba ada rukun mauli kena baca bab bacaan. Tiba-tiba bab semayang untuk jadikan kualiti bacaan-bacaan semayang kena belajar. Dan kena pula niat-niat sebagai Subhanallah, banyak lagi semayang. Satu perkara-perkara yang bergantung dengan semayang, baik kena belajar baik. Yang perkara-perkara yang bergantung dengan semayang lagi, semua bab semayang tu kena. Tinggalkan tak semayang jemaah, kena belajar bab semayang jemaah. Dan pedoman kitab, pedoman semayang jemaah, cerita pasal semayang jemaah, semayang jemaah, kelebihan semayang jemaah, dan jemaah. Semua tu perkara-perkara yang bergantung. Jadi mula-mula nak dapat taraf yang semayang yang kualiti, semayang yang sempurna. Jadi kita kena belajar lepas semayang, cari. Sebab inilah ibadat yang mula-mula akan disoal Allah SWT. Lepas semayang, mula-mula kalau kita lulus semayang kita, maka luluslah ibadat-ibadat yang lain. Tapi kalau semayang tak lulus, maka ibadat-ibadat lain semua tersangkut. Kita ada selepas tersangkut. Kita ada buat baik pada orang, buat baik kepada orang, tersangkut. Semua amalan-amalan lain tersangkut. Kemudian daripada nafkah perempuan barang yang di dalam tangannya dia laki-laki. Kemudian lepas daripada bab semayang, apa dia? Kemudian daripada nafkah perbelanjaan, nafkah belanja lah. Apa yang dibelanjakan perempuan, barang itu, barang ini apa-apa yang di dalam tangan. Barang yang ini apa-apa yang di dalam tangannya laki-laki. Dan cerita dia, dan lepas itu akan dipersoalkan nafkah pada keluarga dia, tanggungan dia, tanggungjawab dia pada keluarga dia, nafkah suami dia dan nafkah keluarga dia. Jadi semua tu kena akan disoalkan. Nafkah dan perempuan tanya apa? Kamu bagi benda yang halal ke? Kamu besarkan anak tu dengan rezeki yang halal ke? Dan adakah ke unsur-unsur riba dan sebagainya? Itulah kita kawal, kita kerjakan semua-semua. Pertama kita ni dia ke zaman Allah bersihkan semua-semua, bersihkan harta kita semua-semua. Jadi cek betul kan. Aku takut kita ni tak masuk dalam rumah unsur-unsur syubhat dan sebagainya. Bila masuk dalam unsur syubhat, mula nak rosak. Rosak segi mana mula-mula? Rosak segi tu lain ibadat lah. Apa? Hasil pemakanan ni rosak dan kira malas kita nak buat ibadat ni.
fikir makanan. Sebab tu lah api musolat wa zakat. Api musolat wa zakat. Api musolat berdiri dan sedia melaksanakan tanggungjawab tu bagi ibadat. Zakat ni pemakanan. Jadi dua ulama buat kupas. Satu tentang pemakanan, satu lagi tentang ibadat. Jadi nak dapat ke kualiti ibadat ni kena jaga makanan. Dua-dua hasil daripada jaga pemakanan. Jadi kita jaga makanan kita jangan ada syubhat. Jaga makanan kita kalau kena makanan yang betul. Memang fiqh tu tak wajib usul. Semua sekarang tidak bermudahkan. Padahal tak wajib usul, tak wajib kita cek, tak wajib periksa tu untuk memudahkan kita dalam fiqh tu. Yang sebenarnya kita pakai pasal sikit dan cari kaji sikit. Lama sekarang ni banyak ekonomi yang dikuasai oleh Cina masuk macam-macam. Dengan injection macam ni, dengan lemak ni, dengan lemak ni, macam-macam dan sebagainya. Takut kita tengok lalu anak jadi gelap hati, ngaji payah, ngaji jadi payah, jadi ini, jadi kadang-kadang ngaji tinggi tak tahu melawan mak ayah. Ada hasil daripada makanan yang tak hidup, makanan yang tidak dijaga, tak dikawal. Dengan tu kita tengok ibadat jadi malas. Nak mendekatkan diri pada Allah SWT puas malas. Nak semayang lama sikit puas malas. Nak berzikir lama sikit puas malas. Nampak jemur, nampak ibadat lama sikit jadi jemur. Baca Quran lama sikit jadi puas, jadi boring. Jadi ni. Tapi kalau aku sembang berjam-jam tak ada masalah. Tapi kalau aku duduk kerja boleh berjam-jam, kerja aku boleh jam-jam. Tetapi nampak ibadat kerja dengan Tuhan ni, jangan nampak aku bermulu-mulu. Itu raja bagi segala raja. Aku tu boleh rasa malas, boleh rasa jemu. Aku bagi nampak beribadat. Tentang hasil daripada kita pemakanan, maka kita dikuasa dari ibadat. Maka dah dua benda yang kita jaga. Waktu kita ada makanan, kita ada rohani, makanan kita ada jasmani. Jadi kita jaga dua-dua. Jangan ada makanan jasmani kita jaga. Makanan rohani kita zikir tak ada. Waktu dah kita kalau pergi kat rumah tu, yang kita bagi satu tempat ni, kita boleh bagi masa tidur ada, masa masuk tangga ada, masa kita bersembang ada, masa bercakap ada, masa kita kerja ada, masa kita dengan Tuhan pun bila. Semayang ni kan, semayang ni tak cukup. Semayang ni orang panggil menunaikan perintah, tanggungjawab di mana agama dia, tanggungjawab menunaikan perintah Allah SWT. Nampak? Ini orang panggil buat benda yang sunat, buat benda yang sunat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sebab tu kalau kita tengok orang yang satu soleh atau orang yang alim yang akan bagikan satu tempat kawasan tu orang panggil untuk dia berzikir kepada Allah SWT. Tak kira dah zikir apa, istighfar tu bagi masa. Aku masuk tanda berapa? Aku masuk tanda mesti setengah jam. Bukan yang nak zikir setengah jam juga. Makan mesti setengah jam. Aku cuba bagi masa makan Allah Ta'ala, zikir istighfar setengah jam, ataupun la ilaha illallah setengah jam, subhanallah bihamdi subhanallahil azim setengah jam. Tak kira setengah jam tu masa kita dengan Tuhan. Sebab apa lain tu masa tidur ada, dan masa makan ada, masa bekerja ada, dan masa bersembang ada. Bila masa kita dengan Tuhan bila? Dengan sembahyang tak cukup. Dengan sembahyang tu memang tak dikatakan hubungan di antara hamba dan Tuhan. Tetapi orang ini sembahyang ni benda yang wajib menunaikan perintah, tanggungjawab daripada agama. Nampak tak? Jadi tanggungjawab dengan agama, tanggungjawab dia menunaikan perintah Allah SWT lain. Ini kita jadikan benda yang sunnah. Kita perwajibkan untuk diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dengan adanya amalan itu, kita akan rasa dengan ada amalan yang kita buat khususi, amalan yang khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, akan ditarik amalan-amalan lain kita, dan ada amalan-amalan lain akan jadi merebak. Kita akan rasa nak berzikir banyak lagi dengan hasil daripada nak baca Quran, hasil rasa nak puasa sunat, hasil rasa nak mengaji, hasil rasa nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Punca daripada kita ada satu masa khas yang kita ni
bagi masa kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nampak? Inilah benda dia supaya kita ni yang kita dapat dekat ke diri kita pada Allah SWT. Baik, kemudian daripada lepas pada semayang, disoal tentang semayang, yang persoalkan daripada nafkah perempuan itu isteri barang yang di dalam tangannya, yang di dalam tangannya, yang laki-laki tadi nak cerita apa-apa yang di dalam tangannya, rezeki atau belanjaan yang halal apa benda yang kita persoalkan. Dan demikian lagi perempuan yang pertama-tama dikira-kira dia Allah Ta'ala itu semayang. Nampak? Dan demikian lagi perempuan yang pertama-tama dikira-kira dia Allah Ta'ala itu semayang. Kemudian dari itu, daripada taat suaminya, pertama-tama perempuan semayang juga. Sebab tu bila time semayang, bila time semayang, tak boleh nak berhenti semayang. Kalau dia menunaikan semayang fardu, tak boleh berhenti. Tak payah minta izin suami dia. Dia semayang, suami dia panggil. Tengah semayang apa? Semayang fardu, tak usah berhenti. Apa semayang fardu ni? Semayang yang wajib. Tengah orang ni tengah menunaikan tanggungjawab daripada agama dia, tengah menunaikan tanggungjawab, menunaikan perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT lebih besar daripada perintah suami dia. Nampak? Lalu dia tak payah jawab. Tapi kalau dia semayang sudah berhenti lah dia. Panggillah suami dia, lebih wajib dia berhenti. Nampak tak? Banyak orang tak tahu ni. Kadang-kadang puasa fardu, puasa qadha, tak payah minta izin pada suami. Tak payah minta izin. Oh ni saya nak puasa qadha, tak payah. Tak payah bagi tahu. Puasa aja qadha. Puasa apa nak saya puasa qadha ni. Jadi puasa qadha tak payah bagi tahu. Tapi kalau puasa sunat kita bagi tahu. Saya nak puasa sunat esok Isnin kami boleh ke? Bila tak boleh puasa. Itu apa panggil kan? Jadi mula-mula kata Rasulullah, mula-mula akan disoalkan perempuan tentang dikira-kirakan dia Allah tentang semayang. Semayang pun akan dihisap perempuan pun akan kena persoalan mula-mula dikirakan tentang ibadat dia, itu tentang semayang. Lepas pada semayang apa dia? Kemudian dari itu taat akan suami, taatan daripada suami. Jawapan ada taat pada suami. Dan satu lagi kadang-kadang banyak yang terdapat kadang-kadang orang terlupa, isteri kadang-kadang nak gaji fardu ain. Isteri nak gaji fardu ain. Dia kata keluar rumah tak boleh. Bila rasa mengaji itu fardu ain, memang benda tu fardu ain. Nak belajar bab sembahyang, nak belajar bab Quran, nak belajar bab ni tentang fardu ain. Suami tak payah minta izin suami nak keluar rumah. Tapi kalau kata tu nak mengaji benda-benda yang fardu kifayah, benda-benda fardu kifayah, benda-benda yang sunat, tu tak kena bagi tahu pada kalau saya nak keluar rumah. Sebab wajib bagi suami kalau kata kamu tak main keluar rumah, tetapi biar aku ngajar sini. Kalau ngajar sini tak mau. Banyak kawan tak mau nak ngajar tentang fardu ain tentang isteri duduk dalam kejahilan, nampak tak? Duduk dalam keadaan kejahilan, kita yang tanggung dosa dia, nampak tak? Dan dosa isteri kita tanggung. Dia buka aurat, kita tanggung. Dia tak pandai dalam agama, kita tanggung. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak menunaikan, tak menutup aurat. Semua dosa atas suami yang akan tanggung dia, nampak tak? Lepas tu kemudian itu taat atas suami. Lepas semayang, ketaatan dia, itu kena akan disoal oleh Allah SWT tentang ketaatan dia pada suaminya. Maka sembah saudara sahabat, ya Rasulullah, adalah seorang perempuan kuat, dia seorang perempuan semayang. Sembah Rasulullah, tanya Rasulullah, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adalah seorang perempuan kuat, dia seorang perempuan tu semayang dan puasa. Perempuan tu semayang dia kuat, puasa dia kuat. Tetapi adalah dia seorang perempuan itu menyakiti suaminya dan yang perempuan. Banyak orang macam tu lah, dia menyakiti. Tapi perempuan tu dia rajin semayang, rajin puasa, rajin berzikir, rajin buat ibadat. Tetapi ada satu mabian dia menyakiti suaminya dan segala jirannya dengan seorang perempuan tu. Dan dia juga menyakiti katakan suaminya. Kadang-kadang dengan jiran, tetangga dia, jiran neighbornya, jiran dia buat tak tahu kan. Buat penyakit di jiran dengan bisik, dengan ni dan sebagainya, dengan buat dan sebagainya. Dengan segala jirannya, dengan lidah mereka itu, mereka mana
segala jiran dan segala jirannya yang seorang perempuan dengan lidah mereka itu segala jiran bertikam lidah. Maka sabdanya Rasulullah SAW, iaitulah orang isi neraka, iaitulah perempuan yang jadi kuat ibadat tadi, ada potong, ada zikir, ada penyakit jiran, penyakit suami dia. Orang perempuan tu isi neraka, duduk dalam neraka Allah SWT. Apa lah? Satu setengah orang tu ingat tenang taat pada suami dia. Benda ni mudah benda yang mudah. Waktu lah ditanya oleh setengah ulama, dibuat soalan tu, kadang-kadang bertanya, mana mudah, masuk syurga ke masuk neraka mudah? Masuk syurga ke masuk neraka mudah? Masuk syurga lah mudah, bukan masuk neraka mudah. Apa taatnya? Ketaatan kita, bila masuk syurga ni kita tak ada bimbang. Tetapi kalau nak masuk neraka ni, bila buat sesuatu kesalahan tu, kita ada rasa kebimbangan, rasa kerisauan, rasa bulanan. Jadi oleh kerana bimbang tu lah, dia susah nak masuk neraka. Dan nak masuk neraka ni tak senang. Kita akan jadi bimbang tu, orang-orang punya bimbang. Tapi kalau masuk syurga ni, buat taat, tak ada rasa apa, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa apa, buat ketaatan kepada Allah SWT ni, tidak ada rasa bimbang. Tapi orang yang paling terus tahu, perempuan yang kuat ibadat semayang, tapi menyakiti suami dia, waktu dia sentiasa minta maaf, hari-hari dia minta maaf. Kalau rasa suami dia terasa sikit, tergoreng sikit dalam hati, kalau mati itu duduk dalam keadaan isi neraka Allah SWT. Maka Rasulullah pindah ke situ untuk muka, tengok ramai perempuan yang masuk, ramai nampak yang terseksa ni, ramai di kalangan perempuan. Tanya-tanya, tanya Yusuf, tanya kenapa kan orang ramai perempuan daripada lelaki. Kerana tidak mentaati akan suaminya, menyakiti akan suaminya. Sebabkan itu lemak banyak. Dan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW sekali lagi. Dan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, maka sembahnya dan seorang laki-laki, ya Rasulullah, bahwasanya aku menyakiti isi rumahku dengan lidahku. Nampak? Seorang laki-laki ini nasibnya jadi. Lalu dalam hukum penyakit suami ini ada juga, suami penyakit isteri ada juga. Jadi maka datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka sembahnya seorang laki-laki itu, ya Rasulullah, maksudnya aku menyakiti isi rumahku dengan lidahku, dengan kata-kata. Dua lidah dia lebih tajam daripada mata petang. Lalu dikata benda yang kesan, menyakiti isteri dia, menyakiti isi rumah dia. Dan sabdanya Rasulullah SAW, barang siapa menyakiti ahlinya, barang siapa dia diterima Allah Ta'ala amalnya, barang siapa. Kalau orang yang menyakiti isi rumah dia tu, bila tak ada sembah buah dia, itu menyakiti dia. Apa? Tak diterima Allah SWT amalnya. Itu bagi laki-laki juga sombong. Bagi isteri, tak faham suami sombong. Suami juga begitu juga. Dia dahsyatnya sesaan bagi dia. Jadi terima Allah Ta'ala amalnya barang siapa. Jikalau ia barang siapa puasa sampai setahun sekalipun, katalah suami dia kata aku nak puasa ibadat, buat kali nak puasa setahun, tak diterima. Ni kerana apa? Dia suka menyakiti tentang isi rumah dia dan keluarga dia, suka menyakiti. Tak diterima amalan sekalipun puasa setahun pun tak diterima. Dan dimerdekakan hamba sekalipun, katalah pahala ganjaran merdekakan hamba ni besar dulu. Zaman dulu kan, kalau orang ada duit beli hamba atau dimerdekakan, itu main zaman dulu hamba-hamba ni banyak dulu. Sekarang ni tak ada kan. Dan dimerdekakan hamba sekalipun, ceritanya walaupun buat ibadat, buat amal kewajikan yang besar, merdeka hamba sekalipun, tak diterima Allah SWT amalnya. Kerana menyakiti dia akan isi rumah dia, gaduh rumah. Dan lebih pada
3 hari. Dan demikian lagi kalau diterima amal Allah Ta'ala. Demikian lagi tak diterima amal tu. Perempuan yang durhaka kepada suami Sumpah juga. Dan tadi suami menyakiti isteri dengan kata-kata. Itu juga perempuan yang durhaka kepada suami juga tak diterimakan amal dia. Amal tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini amalan-amalan yang nampak. Kita melakukan amalan-amalan kadang-kadang kita kena cek, tengok apa benda yang boleh menyebabkan terhapus amalan. Kadang-kadang kita rasa amalan kita banyak, rupa-rupa tak ada apa, kosong. Kerana ada ria, dan rupa-rupanya amalan kita kosong. Kerana kita menzalimi orang lain, kerana kita buat amal banyak orang, rupa-rupanya kosong. Kerana macam-macam. Kerana kita zalimi orang, kerana kita menyakiti isteri kita, kerana kita ni macam-macam. Kerana boleh amalan kita terhapus. Kerana ria, kerana sum'ah, kerana ujub, kerana takabur, kerana hasad dengki. Habis amal-amal kita lakukan. Sebab tu nanti anjurkan kepada kita dengan dalam kitab kelebihan selawat pada Nabi SAW. Marilah ria ke ujub ke apa sum'ah ke, tak sekalipun takabur, kita sombong, kita cinta tentang selawat pada Nabi SAW, tak terhapus amalan selawat. Inilah kelebihan amalan selawat Nabi SAW. Maka bagi ada satu amalan khas selawat pada Nabi, dan kita jadikan satu amalan yang khususi. Selawat pada Nabi ini amalan yang paling hebat, amalan yang paling besar ganjaran di sisi Allah SWT. Di mana selawat pada Nabi ini semuanya dulu amalan dalam zikir la ilaha illallah, untuk menguatkan kita mengingati akan Allah Ta'ala ada di dalam itu. Istighfar ada di dalam selawat, dan duduk dalam keadaan rahmat Allah, selawat pada Nabi. Duduk dalam ketaatan pada Allah dan Rasul, dalam selawat pada Nabi. Duduk dalam keadaan pahala ganjaran besar, duduk selawat pada Nabi. Semua ada dalam selawat pada Nabi SAW. Nampaklah macam sembahyang dulu ada. Dan semua zikir, semua ibadat, setengah ulama kata yang paling afdal sembahyang dalam segala-segala ibadat tu. Sembahyang yang paling afdal. Pasal apa? Pasal puasa ada dalam sembahyang, zikir ada dalam sembahyang, baca Quran ada dalam sembahyang. Nampak? Semua ibadat-ibadat yang lain terkumpul di dalam sembahyang. Maka dikatakan sembahyang itu ibadat yang paling afdal. Setengah ulama kata selawat pada Nabi SAW. Sebab semua zikir-zikir, semua amalan-amalan dari segi perkataan, dari segi qawli, kataan terhimpun di dalam salawat pada Nabi SAW. Jadi kita bagi sembahyang pun kita buat, dan selawat pada Nabi SAW pun kita buat. Allah buatlah. Dan benda-benda ni dah dibagi tahu oleh ulama kaji hampirah, dan kita ditukar buat, dan rasa biar rasa besar kan. Itulah melihat ulama dah kaji dah. Jadi baca selawat pada Nabi SAW. Kalau boleh baca selawat ni, selagi aku tak mimpi jumpa Nabi, amalan aku tak berjarak lagi ya. Buat sampai tahap tu kan. Sebab tu lah kadang-kadang kita ni amalan beramal sikit dia jemur, jadi kuat, jadi boleh. Kita nak selawat sampai tahap berapa lama tu, tahap berapa lama pun tak. Lagi hak tak jumpa Nabi lagi tu selawat tak banyak lagi kita. Buat biar selawat banyak, mana selawat, mau tidur selawat naik kereta selawat, tidur selawat, makan selawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bersabda Nabi SAW, bermula wajib laki-laki mau mengajarkan segala isi, segala ahlinya. Wajib. Ini orang panggil wajib sungguh-sungguh, wajib aini. Orang tak tahu dengan wajib aini. Inilah wajib aini. Ini orang wajib ni, wajib ni lah orang wajib aini. Semua wajib aini. Apa benda ni? Orang terlupa. Wajib tu fardu lah. Wajib tu sama dengan fardu, taraf dia. Maksud kita fardu dengan wajib ni benda yang sama. Sebab tu orang tu tak panggil fardu ain, orang tak panggil wajib ain. Kurang di kelas mana? Kelas fardu ain. Tu kelas sikit. Kelas mana tu? Kelas wajib ain ni. Sebelah kelas wajib ain ni. Wajib apa tu? Wajib mesti kena belajar. Kelas ni wajib mesti kena belajar. Tak belajar dosa. Itulah talabul ilm fardhun dan fardhun. Talabul ilm, talabul ilmi, tuntut ilmu tu, talabul ilmi, tuntut ilmu tu fardhun. Fardhun tu fardhun. Fardhun.
Faridatun ala kulli muslimin, ay muslimatin. Fardu di atas wajib. Fardu tu wajib lah. Sebab tu sini bila sebut wajib, wajib aini. Fardu, fardu aini. Fardu ain. Fardu ain orang tahu. Tapi kalau wajib aini, ain orang tak tahu. Sebab tak biasa guna. Baik. Dari sini dia kata wajib bagi laki-laki, itu suami lah. Bila sebut laki-laki sini itu kena pada suami, mengajar atas segala isi, segala ahlinya. Kena mengajar isi rumah dia, kena mengajar Quran, mengajar kitab, mengajar buku akam, mengajar ni bahai. Kadang-kadang tak tahu bahai ni. Laki tak bukan belajar bukan perempuan. Aku tak payah belajar bahai. Tak perempuan tak payah kahwin jadi ketua rumah tangga, kena tahu juga apa. Kena tahu juga tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah dan sebagainya. Banyak kadang-kadang tak tahu kan. Dia tak menjawab, tak tahu, duduk dalam keadaan dosa. Kalau tak mau dosa, pergi lepas habis ngaji kan. Lepas pergi ngaji, isu-isu ngaji. Menjuruhkan semayang, nampak tak? Wajib mengajarkan segala isi dan segala isterinya, keluarga dia, anak dia, isteri dia semua tu wajib mengajarkan buku akam dan sebagainya. Bukan setakat saja menyuruhkan semayang. Semayang bukan suruh. Jangan kita kata semayang wajib pada semua. Asli semayang nanti. Sebab tak tahu, tak suruh juga. Sebab kita ni orang panggil ada tanggungjawab orang, ada rakyat orang. Kullukum ra'in, kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap kamu tu ada rakyat, dan tiap-tiap kamu tu akan dipersoalkan dengan rakyat-rakyat kamu. Tiap-tiap kamu tu, tiap-tiap kullukum, tiap-tiap kamu ra'in ada rakyat. Tiap-tiap kamu, kita ni ada rakyat. Rakyat kita apa dia? Kita ketua rumah tangga, yang isteri, anak tu panggil rakyat namanya. Tiap-tiap kamu, tiap-tiap ketua tu panggil ada rakyatnya. Kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Dan tiap-tiap rakyat tu akan dipersoalkan di hadapan Allah SWT. Tanya, ya ni dia tak suruh aku semayang, dia tak suruh aku puasa pun, dia tak ajak aku makan pun. Masa tu habis, kita dah puasa rajin pergi masjid pun tak habis mana kita, semua disangkut kita kan. Masa tu tak ada nafsi-nafsi. Bukan masa tu orang paling penting diri sendiri kita masa tu. Untuk semua fikir untuk selamat dah. Aku nak selamat. Orang ni tak fikir dah. Masing-masing fikir nak selamat masa tu. Menyuruhkan semayang dan dipalukan, itu dipukulkan mereka itu ahli ataupun anak pukul mereka itu isi rumah anak-anak tu atas meninggalkan dia semayang. Kalau anak-anak tak semayang, isteri tak semayang, padu boleh pukul. Macam mana? Tak mau semayang, pukul. Jadi pukul. Orang pergi pukul ni pukul lain. Ni pukul tak dengar kata. Pukul lah, pukul yang kata. Pukul tak dengar kata tu lain. Ini pukul kerana tak semayang ni. Aduh, tak semayang. Anak tak semayang, kena pukul. Isteri tak semayang. Dia kata, saya dah ajar anak saya tak pukul anak saya. Tapi tak semayang, tak payah pukul. Kena pukul nanti ke akhirat nanti. Nampak banyak orang terlupa benda tu. Pukul ni, mobil pukul mengajar ni. Bukan pukul pasal saja dengar. Dia pukul mengajar dan pukul dengar lain. Banyak orang tak faham. Dia kata, saya nak ajar anak ni, saya tak mau ajar pukul. Pukul tu pukul, bukan pukul boleh pahala. Pukul boleh pahala. Ada pukul boleh pahala, ada. Pukul boleh pahala. Tu macam pukul yang otak bagi orang berzina. Pukul lagi tu boleh pahala. Rejam orang yang melakukan maksiat kepada Allah SWT. Tu hukum rejam tu. Kita tengok balik batu saja balik dah, balik boleh pahala. Balik boleh pahala. Menunjukkan kita dibenci kan. Marrama minkum mungkaran. Kita ni mungkar, mencegahkan perkara-perkara yang berlaku dengan mungkaran di hadapan kita. Bal yughayyiru biyadi, maka kamu kena cegahkan dengan tangan kita. Antara kita rejam balik dengan batu. Boleh pahala, boleh batu, boleh. Otak boleh pahala. Ni otak yang syariat dalam agama Islam kita ni. Justru kita pukul anak kita, pukul tu boleh pahala. Pukul isteri kita tak mau bayar, boleh pahala. Ni orang pukul bukan pukul dera ni. Yang pukul dera tu buat lain. Dera zalim orang lain tu, itu kena seksa pula.
Bapak itu adalah yang dipukul untuk mengajar untuk agama, pukul ajaran namanya. Dalam keadaan pukul ini boleh pahala. Lalu dipukulkan mereka itu ahli atas meninggalkan nikah semayang. Kalau kata tak semayang, kita pukul, boleh pahala. Niat pukul ni pukul mengajar, bukan pukul ni nak suruh semayang, nak suruh buat ibadat, nak suruh belajar buat hukum mahkam dan sebagainya. Takut aku dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang dalam dunia semua kata tak apa, nanti saya buat lah, nanti buat kan. Tapi bila kita duduk ngaji, buat ibadat banyak dah, zikir banyak dah, tengok-tengok kat sana semua kan. Ayah saya tak suruh saya semayang, ayah saya tak bangunkan saya subuh, ayah saya tak suruh mengaji agama, ayah saya tak suruh belajar agama. Semuanya akan menggantungkan kita, matilah kita hanya Rasulullah. Tak siapa yang boleh bantu kita. Amalan pun tak cukup dah. Bila mana amalan kita dah habis, dikawal oleh anak-anak, dikawal oleh kawan-kawan, dikawal oleh jiran-jiran, semua dah habis dah. So tanggung pula, ambil hak punya dosa tu, dosa-dosa aku pula ditanggung pula kita. Subhanallah kan. Masa tu kita tak tahu nak kata kan. La haula wala quwwata illa billahi al-'ali. Sebab tu kita pakai hati-hati kan. Mudah-mudahan dengan pengajaran ingatan ni mungkin orang pergi sebagai kawalan supaya beringat, supaya berhati-hati, supaya berjaga sebelum kita ni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab oleh kamu diri kamu sebelum kita dihisabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa sabar atas kesukaran suaminya diberinya pahala dan kebajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i